Kenapa kos hidup ni menjadi topik yang hangat? Sebab ia membebankan. Kalau pendapatan kita tidak dapat menampung perbelanjaan kita, pastinya ia akan membebankan kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Dialog Intelek. Saya Dr. Naziatul Razia Muhammad Razi merupakan pemuda bagi Dialog Intelek pada hari ini. Hadirin sekalian, kita akan mengupas satu isu yang sangat dekat di hati dan tentunya poket setiap rakyat di Malaysia, iaitu cabaran kos sara hidup yang kian mencabar dalam lanskap ekonomi semasa. Adakah kita benar-benar memahami punca di sebalik kenaikan harga barang dan sejauh mana kita bersedia menghadapi tekanan ekonomi ini? Bersama saya hari ini adalah pakar yang tidak asing lagi dalam bidang ekonomi, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Mawad Azlan Shah Zaidi. Selamat datang Prof. Apa khabar? Selamat datang. Terima kasih. Okey. Terima kasih Prof kerana sudi hadir pada sesi podcast kita pada hari ini untuk membincangkan tajuk yang saya rasa memang dekat dan hangat untuk dibincangkan. Okey. Jadi Prof, kita sering mendengar istilah kos sara hidup yang sentiasa dilaungkan di media masa ataupun perbualan harian. So pergi mana-mana mereka akan bercerita tentang kos sara hidup kan. Kalau kita baca social media, kita lihat kita scroll down dan sebagainya, kos sara hidup ni sentiasa menjadi topik ataupun intipati yang dibincangkan di kalangan masyarakat di negara kita. Namun secara teknikalnya, apakah yang dimaksudkan dengan kos sara hidup dan apakah indikator utama yang menentukan sama ada tahap sara hidup rakyat di negara kita ini berada pada paras yang sihat ataupun membangkang? Silakan Prof. Terima kasih Dr. Naziatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak fakulti yang menjemput kami berdua untuk membincangkan isu yang bagi saya amat penting ini. Berkenaan kita direct terus kepada maksud kos sara hidup. Kos sara hidup adalah kos ataupun harga yang perlu kita biayai untuk mengekalkan kehidupan dengan selesa lah. Ataupun untuk mengekalkan taraf hidup tertentu pada lokasi yang tertentu. Sebab kos sara hidup ini dia berbeza mengikut lokasi. Kalau kita di bandar, kos sara hidup adalah lebih tinggi lah berbanding dengan kalau kita berada di luar bandar. Apabila kita sebut tentang kos, ada banyak kos lah yang kita kena ambil kira dalam kita untuk berbelanja seharian. Kos yang saya rasa perlu kita lihat, ada beberapa komponen kos yang utama, perbelanjaan yang utama, iaitu antaranya perbelanjaan perumahan, pengangkutan, pembiayaan utiliti, elektrik, air dan sebagainya. Perbelanjaan untuk kesihatan, perbelanjaan untuk pendidikan. Semua ni adalah kos yang penting lah untuk isi rumah, untuk meneruskan kehidupan. Dalam kita melihat kos sara hidup ini, ada 3 elemen bagi saya yang sangat penting untuk kita fahami. Elemen pertama ialah pendapatan itu sendirilah. Pendapatan isi rumah ataupun pendapatan individu. Yang kedua adalah perbelanjaan. Perbelanjaan ni mengambil kira kos lah, kos perbelanjaan. Dan elemen yang ketiga bagi saya yang sangat penting untuk kita fahami ialah gaya perbelanjaan. Ataupun gaya perbelanjaan ni adalah yang berkaitan dengan pemahaman kita tentang literasi kewangan lah. Okey. Ketiga-tiga komponen ini amat penting dalam kita memastikan bahawa kita boleh hidup dalam keadaan yang selesa lah. Seperti mana yang Dr. Naziatul sebut tadi, pada ketika apakah kos sara hidup ini
adalah dalam keadaan yang baik untuk seseorang individu kan, ataupun isi rumah. Dia sangat straightforward. Kalau kita mendapat pendapatan yang boleh menampung kos perbelanjaan kita, ada sedikit saving simpanan, saya rasa itu dah menggambarkan bahawa kita dalam keadaan yang baik lah. Tapi kalau pendapatan kita tidak dapat menampung kos perbelanjaan yang saya sebut tadi, komponen perbelanjaan yang utama tadi itu, ini akan menunjukkan bahawa kita perlu bimbang dengan keadaan tersebut, kerana ia akan membebankan kita lah. Antara lain adalah sebab kita nak kena cari pendapatan, kena dapat pendapatan yang lebih lagi lah kan untuk menampung perbelanjaan ini. So kos sara hidup ini menjadi isu utama lah kepada rakyat di mana-mana negara sebenarnya. Ia berlaku bukan sahaja sekarang ataupun hari ini, ataupun semalam, bulan lepas ke, tahun lepas ke, 10 tahun lepas ke. Ia sebenarnya telah panjangan, berlanjutan daripada zaman dahulu lagi. Kalau kita lihat perbahasan seorang ahli cendekiawan Islam, Ibn Khaldun, juga telah membincangkan tentang bagaimana kos sara hidup ini memberi kesan kepada isi rumah ataupun orang ramai. So dalam perbincangan Ibn Khaldun ini, dalam buku Muqaddimahnya, beliau mencatatkan bagaimana harga cukai dan juga tamadun yang maju sebenarnya boleh mempengaruhi kos perbelanjaan orang ramai lah. Dan beliau sebenarnya adalah seorang ahli ekonomi dan juga ahli sosiologi. Banyak perbincangan beliau ini menceritakan tentang aspek ekonomi yang boleh kita mengambil iktibar daripadanya. Dan apa yang saya lihat perbincangan oleh Ibn Khaldun ini telah berlaku pada abad ke-14. Kita sekarang abad ke-21. So, maksud saya kos sara hidup ni sentiasa dibincangkan dari semasa ke semasa sehinggalah sekarang ini. Kenapa kos sara hidup ni menjadi topik yang hangat? Sebab ia membebankan. Kalau pendapatan kita tidak dapat menampung perbelanjaan kita, pastinya ia akan membebankan kita lah. Dalam konteks perbelanjaan, isi rumah perlulah mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa perbelanjaan adalah perbelanjaan yang berhemah. Ada 3 komponen yang saya sebut tadi, elemen pendapatan, elemen perbelanjaan dan juga elemen gaya perbelanjaan ataupun pemahaman bagaimana perbelanjaan itu perlu dilaksanakan supaya pendapatan kita mencukupi untuk perbelanjaan kita. Itu secara umum lah, secara ringkas yang saya boleh beri berkenaan dengan kos sara hidup. Terima kasih Prof. Saya tertarik bila Prof menyebut tentang bagaimana kos perbelanjaan ini, perbelanjaan ataupun sara hidup ini, kos sara hidup ini berbeza mengikut lokaliti, mengikut kawasan. Bagaimana pula pendapat Prof? Perbezaan kos sara hidup ini mengikut kumpulan umur. Okey, so kita tahu umur pertengahan, di peringkat pertengahan 30 ataupun 40 ke 50 mungkin mereka menerima pendapatan yang lebih stabil, dah ada kerjaya yang lebih terjamin. Jadi mungkin kos sara hidup itu bukanlah sesuatu isu yang signifikan kepada mereka. Berbeza dengan kumpulan umur daripada 20 hingga 30 itu kan. Jadi dan ditambah pula dengan isu-isu ataupun pengaruh-pengaruh daripada media sosial dan sebagainya terhadap corak perbelanjaan. Okey, yang akan memberi kesan kepada elemen-elemen yang Prof sebutkan tadi, 3, pendapatan, perbelanjaan dan juga corak perbelanjaan individu. Jadi apa pendapat Prof jika kita sentuh tentang dari aspek perbezaan demografi iaitu kumpulan golongan umur? Ya, saya rasa kos sara hidup juga akan berbezalah mengikut kumpulan umur. Seperti yang kita sedia maklum lah, kalau kita ada anak-anak kecil Betul. yang ataupun masih lagi bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, mereka ni ditanggung oleh ibu bapa kan. Betul. So kos sara hidup kepada kumpulan yang bekerja sebenarnya lebih besar lah.
pada kumpulan ini mereka terpaksa menanggung banyak perkara lah. Menanggung family, Ya, ya. menanggung makanan, minuman, pengangkutan, dan juga bil-bil elektrik, bil air, internet, dan juga untuk memastikan bahawa beliau ataupun keluarga beliau ataupun keluarga isi rumah tersebut berada dalam keadaan yang sihat, mendapat pendidikan. Semua tu adalah perkara yang perlu dilihat dalam kumpulan yang bekerja ini. Betul. So pastinya kumpulan yang bekerja akan menghadapi kos hidup yang lebih tinggi lah berbanding dengan kumpulan yang mungkin belum sampai umur untuk bekerja, ataupun kumpulan yang telah melepasi umur bekerja lah kan. Mungkin perbelanjaan mereka pun tidaklah besar berbanding dengan kumpulan yang bekerja ni. Maksud Prof tak perlu nak tanggung lagi anak-anak lagi, semua dah lepas. Ya, Mereka dalam betul. kehidupan fasa yang lebih Ya. stabil. Mereka pun mungkin menggunakan ataupun berbelanja tidaklah banyak untuk makanan. Makan pun sedikit. Betul. Jadi dia lebih kepada golongan pertengahan ataupun mereka yang baru starting life lah kiranya kan. Ya, betul. Okey Prof. Terima kasih Prof. Okay, kita pergi ke mungkin dalam konteks yang lebih besar sedikit. Melihat kepada isu global masa kini, terutamanya sebagai sebuah negara, Malaysia mengamalkan dasar ekonomi terbuka dan tentunya lebih terdedah kepada konflik-konflik luaran. So dalam konteks sekarang ini, kita lihat konflik yang berlaku di Asia Barat yang kita tak tahu bila penghujungnya, right? Dan memberi kesan rantaian ekonomi, right? So as a small country, sebagai sebuah negara yang kecil, tentunya kita turut menerima tempias daripada ketidaktentuan situasi politik. Okay? Jadi bagaimana kerajaan boleh memainkan peranan yang lebih proaktif untuk melindungi rakyat daripada kesan inflasi import, dan juga apakah yang Prof rasakan langkah intervensi yang mungkin lebih efektif ataupun yang boleh dilakukan bagi menstabilkan ekonomi domestik pada ketika ini? Okey, satu soalan yang saya rasa amat sangat relevan dalam konteks masa kini. Saya rasa semua sedia maklum bahawa semua negara di dunia ini menghadapi isu geopolitik ataupun peperangan antara bukan sahaja Ukraine dengan Russia, tetapi juga peperangan antara Israel dengan Iran. Ya. So rintitan daripada masalah geopolitik ini, kita sedia maklum bahawa ia akan memberi kesan kepada isu tenaga, isu kos sara hidup, especially bila ia mengganggu penyaluran minyak lah. Betul. Daripada negara yang mengeluarkan minyak kepada negara yang membeli minyak tersebut lah. Betul Prof. Okay. So harga minyak ni kalau ikutkan trend US dollar Brent per barrel telah meningkat agak mendadak semenjak daripada katakan awal Februari 2026 sebelum berlakunya peperangan, sekitar 60-70 dolar US dollar per barrel. Tapi sekarang telah meningkat hingga 100 lebih, 110 atau 111 kalau saya lihat data tadi. So ini menggambarkan peningkatan yang amat tinggi, ratusan yang besar, hampir 80%. So pastinya ia akan memberi kesan berkos sara hidup lah, dan kerajaan perlu membantu dalam keadaan ia menjejaskan kos sara hidup isi rumah. Peranan kerajaan adalah untuk membantu isi rumah lah. So apa yang kita lihat yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia secara khususnya, saya rasa kerajaan di negara-negara lain pun membantu juga isi rumah mereka ataupun rakyat mereka. Dalam konteks ke Malaysia, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif, memberi subsidi untuk mengurangkan beban kos sara hidup rakyat lah. Mungkin saya boleh bagi beberapa contoh lah. Contohnya bila kita sebut kos perbelanjaan utama kan, macam perumahan. So kerajaan dah banyak inisiatif yang telah kerajaan beri, mewujudkan program PPR, baru ni residensi madani, dan juga mungkin diskaun untuk pembeli rumah pertama kan. So dari segi pengangkutan kita lihat ada juga PAS
My 50 Ya. dan juga kepada pelajar, pas pelajar Mm-mm. untuk membolehkan beliau menaiki perkhidmatan awam secara percuma itu antaranya lah. Utility elektrik contohnya, Mm-mm. kerajaan juga bagi subsidi. Betul. Kesihatan, pendidikan, saya rasa banyak subsidi yang telah kerajaan beri Mm-mm. untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat lah. Mm-mm. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita juga harus memahami keadaan ruang fiskal kerajaan. Sebab kerajaan dapat hasil daripada cukai dan juga cukai langsung dan juga cukai tak langsung. Dalam keadaan kerajaan terpaksa menanggung subsidi ini, Betul. tentunya ruang fiskal kerajaan semakin berkurangan lah. Betul. Dan kita sebagai rakyat Malaysia perlu memahami, dan bagi saya dalam memastikan rakyat tidak menanggung kos sara hidup yang terbeban ini, selain daripada kerajaan melaksanakan ataupun memberi subsidi, antara lain yang saya nampak untuk membolehkan semua orang memahami, kerajaan perlu menceritakan kan Okay. keadaan yang berlaku kepada orang ramai. Apakah sebenarnya yang telah dibelanjakan oleh kerajaan? Berapa banyak subsidi yang kerajaan terpaksa keluarkan ataupun belanja untuk menanggung contohnya kos menanggung subsidi. Perkara ini banyak kali diwawarkan, contohnya seperti subsidi minyak kan. Betul. Perdana Menteri telah maklumkan hampir 4 bilion Pavilion. ringgit Malaysia dibelanjakan sebulan untuk pembelian subsidi minyak Budi 95 supaya harga minyak masih lagi RM1.99 lah kan, Betul. untuk kegunaan rakyat rakyat Malaysia lah. Itu antara yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Okey, antara lain saya rasa perlu ada perancangan yang lebih berstruktur tentang penggunaan tenaga. Baru-baru ni Ya. saya lihat tadi bagaimana kerajaan boleh menggalakkan penggunaan tenaga mampan, Betul. bukan mengharapkan kepada minyak semata-mata. Kalau kita mengharapkan minyak semata-mata, ini yang berlaku. Apabila berlaku krisis, minyak sukan untuk didapati, untuk diperoleh. So apa yang berlaku, harga minyak meningkat. Minyak adalah bahan utama kan. Betul. Untuk kos adalah sebahagian dari kos pengeluaran Betul. kos pengangkutan dan sebagainya. For obviously kita akan dapati kos-kos perbelanjaan akan meningkat. So apa yang disarankan oleh Perdana Menteri untuk kita melihat semula, merancang, menstruktur isu tenaga ni perlu, saya rasa satu yang relevan lah dengan keadaan sekarang. So apa yang kita boleh lihat lah, seperti mana yang kita lihat trend sekarang ni, banyak penggunaan kereta elektrik. Betul. Kan, EV. Sebelum krisis pun dah ada penjualan kereta EV ni. So saya lihat kita kena galakkan, maksudnya kerajaan kena galakkan penggunaan EV di kalangan isi rumah untuk mengurangkan pergantungan kepada minyak. Bukan itu sahaja, mungkin pengangkutan awam juga boleh kita menggunakan penggunaan awam elektrik kan, supaya tidak bergantung kepada minyak lah. Mungkin kerajaan boleh memastikan bahawa perbelanjaan isi rumah dikawal berdasarkan subsidi yang telah diberilah. Dalam konteks perbelanjaan kerajaan, mungkin kita boleh lihat ataupun mungkin telah diamalkan sekarang ini penjimatan di kalangan agensi kerajaan. Penjimatan ini bagi saya bukanlah perlu dilaksanakan pada ketika kita menghadapi krisis. Yes. Betul. Pada bila-bila masa saja sebenarnya. Lebih baik kita berjimat untuk memastikan, maksud saya kerajaan berjimat dalam melaksanakan pengurusan perkhidmatan awam, supaya penggunaan dana kerajaan ataupun hasil kerajaan itu boleh digunakan secara lebih efektif, efisien kan. So saya rasa itu adalah beberapa perkara yang kerajaan boleh bantulah, selain memberi subsidi
dan juga perlu merancang bagaimana kita nak memastikan ada perancangan penggunaan tenaga mampan, tenaga solar, tenaga EV yang boleh membantu mengurangkan pergantungan kepada minyak, dan juga beberapa inisiatif yang lain lah seperti yang saya sebut tadi, penjimatan oleh agensi kerajaan supaya penggunaan perolehan kerajaan itu dilaksanakan secara lebih efisien. Okey, baik. Terima kasih Prof. Bila dengar Prof menceritakan tentang bagaimana inisiatif yang telah dilaksanakan kerajaan, kita tahu banyak inisiatif, sedangkan kerajaan sendiri menghadapi kekangan dari segi perbelanjaan, bukan saja dengan pemberian subsidi, pembelajaran mengurus dan sebagainya. So jika subsidi terus diberikan dan kita tidak tahu situasi ataupun situasi ekonomi ni tak menentu bila akan berakhir, alright, so tentunya ia akan memberikan peningkatan terhadap beban subsidi kerajaan. Okey, jadi itu di pihak kerajaan. So saya yakin pihak kerajaan telah melaksanakan dengan sebaiknya. Namun begitu, di pihak pengguna pula ataupun rakyat, okey, mereka tentunya juga berperanan, okey, dalam menangani isu ini. Jadi pendapat Prof, dalam konteks pengurusan kewangan peribadi, apakah yang perlu dilakukan oleh masyarakat dari segi corak perbelanjaan, amalan penjimatan bagi memastikan kelangsungan kehidupan yang lebih stabil? Sebab kita tak pasti dan sampai bila kita nak mengharapkan subsidi daripada kerajaan. Ya, memang kita tahu itu adalah peranan kerajaan bagi membantu rakyat. Namun sebagai rakyat kita juga perlu bertanggungjawab sebab kita kena bersama-sama dalam keadaan yang mencabar ini. Jadi apa pendapat Prof? Ya, satu soalan yang baik. Selain daripada kerajaan, unit ekonomi, kalau kita belajar ekonomi, Betul. ada ejen ekonomi atau unit ekonomi. Antara yang lain ialah isi rumah dan juga pihak firma. Betul. Kerajaan telah main peranan dalam membantu kerajaan dengan inisiatif pemberian subsidi dan juga inisiatif untuk menggunakan tenaga baru dan sebagainya. Pastinya isi rumah ataupun individu perlu memainkan peranan mereka jugalah. Apa yang saya dah sebut tadi tentang 3 elemen penting, pendapatan, perbelanjaan dan juga gaya perbelanjaan yang berkaitan dengan literasi kewangan, pemahaman pengurusan kewangan itu, isi rumah perlu memahami situasi. Dan situasi ini perlu diberi ataupun diterangkan oleh kerajaan lah, seperti yang saya sebut tadi. Antara peranan kerajaan memberitahu apa situasi yang berlaku, dan isi rumah perlu memahami apakah yang berlaku sekarang ini. Betul. Betul. So dalam contoh keadaan yang kita hadapi sekarang ini ialah berlaku krisis peperangan dan akan membantutkan ataupun mempengaruhi perjalanan minyak daripada negara penjual minyak kepada negara yang membeli minyak, dan pastinya kos hidup akan meningkat sebab semuanya bergantung kepada bahan-bahan ini, bahan mentah ini. So pertama, memahami situasi. Dengan memahami situasi, pengguna boleh membuat perancangan. Perancangan berkaitan dengan apa yang akan berlaku pada masa akan datang, kan. Kerajaan memaklumkan bahawa subsidi sentiasa meningkat apabila dalam konteks keadaan krisis ini. Lagi banyak pembelanjaan perlu diberi, dibelanjakan untuk pemberian subsidi, dan pastinya ruang fiskal kerajaan semakin berkurangan. Dengan memahami keadaan ini, isi rumah ataupun individu bolehlah memastikan bahawa untuk mengekalkan taraf hidup yang tertentu, ataupun mengekalkan kehidupan yang selesa, mereka ni perlu memastikan bahawa pendapatan mereka mencukupi untuk perbelanjaan. So kalau katakan pendapatan mereka tidak dapat menampung perbelanjaan yang semakin meningkat kosnya, mereka perlu melihat apakah usaha untuk meningkatkan pendapatan. Okey. Kan? Usaha meningkatkan pendapatan. Kalau ni dalam konteks mereka yang produktif lah. Produktif maksudnya dia ada tenaga untuk bekerja. Ni working age group, kan. Orang yang kumpulan yang bekerja. Masih lagi boleh masih lagi pendapatan. masih lagi boleh kerja. Cuba lihat apa yang mereka boleh laksanakan untuk menambahkan pendapatan. Untuk itu dia kena tingkatkan kemahiran lah, kan.
bagaimana dia boleh menambah pekerjaan. Kalau sebelum ni gaji tak berapa banyak, sebabkan buat satu kerja, mungkin dia boleh buat beberapa kerja. Tapi kena ada latihan lah Betul. untuk meningkatkan kemahiran, untuk meningkatkan pendapatan. So, elemen pendapatan tu penting. Rakyat atau pengguna rumah memahami bagaimana mereka boleh meningkatkan pendapatan supaya mereka boleh menanggung kos perbelanjaan yang semakin tinggi kosnya. Yang kedua, elemen kos tadi kan, elemen perbelanjaan. Isi rumah boleh memastikan perbelanjaan itu secara perbelanjaan yang berhemah. Antara lain, mereka ni boleh membuat alternatif, perbelanjaan alternatif. Kan? Contohnya katakan sebelum ni isi rumah membeli jenis barang tertentu, mungkin barang yang ada brand kan. Mungkin dalam keadaan sekarang kos harga meningkat, mungkin beliau boleh beralih kepada brand lain yang lebih murah, tapi rasa masih lagi sama kan. Ataupun lebih tepat barang buatan Malaysia lebih Ya, boleh betul. tukar. Pastinya betul. Ha. Kebanyakan pengguna sekarang ni menggunakan barang luar negara, barang Ya. import. Ya, barang So penggunaan barang tempatan sebenarnya boleh membantu mengurangkan kos perbelanjaan. Betul. Itu antara lain lah yang mereka boleh laksanakan. Kontrol ataupun kawal perbelanjaan, cari alternatif barang yang boleh dibeli supaya boleh mendapat penjimatan lah daripada tu. Dari segi elemen yang ketiga, gaya perbelanjaan, corak perbelanjaan. Pastinya mereka ni kena memahami pengurusan kewangan lah. Belanja berhemah dalam keadaan krisis, kurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Kan, barang-barang mewah tu tinggalkan. Hanya beli barang mesti saja contohnya. Keperluan untuk memastikan kelangsungan hidup yang selesa. So saya rasa isi rumah ataupun pengguna ataupun individu memainkan peranan mereka juga dalam memastikan kos sara hidup ni dapat ditangani secara bersama lah. Kerajaan telah melaksanakan tugasnya. Betul. Isi rumah pun perlu memainkan peranan dengan seperti mana yang saya sebut tadi lah. Ada 3 elemen tadi. Usaha untuk meningkatkan pendapatan, mendapatkan alternatif perbelanjaan untuk mengurangkan kos, dan juga cara perbelanjaan yang berhemah lah. Dan tak lupa juga, kalau isi rumah ni memahami apa yang kerajaan laksanakan, gunakanlah subsidi apa yang kerajaan bagi kan. Maksudnya sekarang ni ada SARA, ada menu rahmah, banyak subsidi yang kerajaan telah laksanakan. Ambil peluang tersebut. Itu pun sebenarnya membantu mereka mengurangkan kos sara hidup selain daripada yang saya sebut tadi lah. Okey. Bila Prof mengupas tentang pengguna perlu mengubah corak perbelanjaan mereka, right? Saya dapati bila kita buka pada media sosial kan, okey, keadaan ekonomi yang tidak menentu ini telah menimbulkan panik di kalangan segelintir masyarakat. Lantas mereka rata-rata mengambil keputusan untuk takut berbelanja. Okey, mereka takut berbelanja sebab memikirkan tentang situasi yang tak tentu lagi. Right, dan ada di kalangan mereka juga dah stock up. Okey, stock up berbelanja sekarang sebab bimbang nanti akan berlaku kenaikan harga barangan secara mendadak di masa dalam waktu yang terdekat ini. Jadi apa pendapat Prof untuk mungkin kumpulan masyarakat yang dah panik ni dan bertindak untuk kita kurangkan pembelian yang mana saya rasa pembelian ni perlu ada dalam konteks ekonomi, sebab kalau tak ada demand, permintaan, supply tak ada, dan dia akan mengganggu kepada kelancaran ekonomi. Jadi Prof rasa bagaimana situasi ini? Bagaimana untuk mungkin pesanan kepada kumpulan masyarakat yang dalam situasi yang agak panik dan takut untuk berbelanja itu? Ya. Pastinya isi rumah akan khawatir dengan keadaan yang berlaku ketika ini. Bagi saya dalam konteks inilah penyaluran maklumat amat penting. Ini perlu dilaksanakan oleh kerajaan dalam konteks bagaimana kerajaan menyalurkan apa yang berlaku sekarang ini, dan apakah
kesan dia kepada ekonomi negara. Contohnya berapa banyak lagi simpanan minyak yang kita ada, kan? Dan juga bagaimanakah bekalan makanan untuk rakyat, adakah boleh dijamin ada untuk beberapa bulan akan datang, kan? Betul. Perkara ini sangat penting sebab ia akan memberi kesan kepada corak pembelian isi rumah lah. Isi rumah tak perlu panik. Tak panik maksud saya dalam keadaan kerajaan boleh meyakinkan bahawa barang makanan, bekalan makanan masih lagi ada, pembelian panik ni perlu dielakkan lah. Sebab kita kena pastikan sebab kita hidup satu negara. Betul. Untuk pembelian makanan, bukan saja kita perlu makan, kan? Kita juga perlu pastikan orang lain juga ada bekalan yang mereka dapat. So pembelian panik ini mungkin satu keadaan yang mungkin boleh berlaku disebabkan oleh keadaan yang terlampau terdesak, kan? Tetapi dalam konteks ini, dalam keadaan ketika ini, kerajaan boleh lagi mengawal keadaan. Dan saya rasa pembelian panik ni tidak, maksud saya janganlah dilaksanakan, ataupun janganlah menyimpan ataupun membeli barangan untuk disimpan. Kalau boleh, barang-barang ini boleh digunakan secara bersama lah oleh rakan-rakan kita dan rakyat yang lain, dan juga boleh menikmati barang-barang ini. Perkara ini sangat penting sebab bila wujudnya panik ini, walaupun keadaan sebenarnya tidak menggambarkan perkara itu berlaku, ia sebenarnya menyebabkan situasi yang mungkin tidak akan dapat dikawal. Dan ini akan menyebabkan masalah ekonomi yang lain pula. Betul. Kan? Semua orang akan kecoh, kata makanan tak ada, akan berlaku rusuhan, akan berlaku perbalahan, pergaduhan untuk mendapatkan barang. Sebenarnya ini akan menjejaskan keadaan ekonomi kita juga lah. Sosioekonomi juga. So kita cuba elakkan pembelian panik atau pembelian secara banyak ini untuk diri sendiri, supaya keadaan boleh terkawal lah. Saya pasti kerajaan akan membantulah dalam konteks mendapatkan bekalan yang mencukupi untuk setiap isi rumah. Saya rasa pembelian panik juga akan menyebabkan kepada kejutan harga, kan Prof? Kalau dah create demand terbanyak and then supply tak boleh nak meet the demand, so dia akan memberi kenaikan langsung kepada harga barangan. Mungkin boleh simpan sedikit lah as preparation untuk sebulan, tapi untuk simpan secara banyak tu tak digalakkan. Okay? Sebab dia akan mencetuskan permasalahan yang lebih besar. Okay? Alright, terima kasih Prof. So untuk mungkin ni saya kira soalan yang terakhir, okay, sebagai seorang dekan, okay, kita lihat kepada konteks pelajar. Okay, bagaimana golongan pelajar ini, okay, tentunya mereka juga turut tidak terkecuali penerima impak daripada kenaikan kos sara hidup. Alright, jadi Prof, bagaimana pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi, terutamanya mereka, bila Prof sebut tadi di kawasan bandar, mungkin kos sara hidupnya berbeza dengan mereka yang berada di kawasan luar bandar. Saya kira sama juga, terpakai juga kepada pelajar-pelajar kita, right? Jadi apakah yang boleh Prof bagi mungkin pesanan ataupun kongsikan cara bagi strategi untuk adaptasi pengurusan risiko kewangan supaya mereka dapat menghadapi cabaran ini dengan lebih tenang, dan tentunya kos sara hidup ini tak menjejaskan kualiti pembelajaran mereka. Itu yang paling penting sebab kita risau sebab terdapat kajian juga membuktikan bahawa kenaikan kos sara hidup ini memberi kesan kepada prestasi mereka belajar dan sebagainya. So kita tak nak itu berlaku. Jadi apa nasihat Prof kepada pelajar-pelajar kita khususnya dan juga pelajar-pelajar di institusi pengajian lain amnya? Ya, betul. Kos sara hidup memberi kesan kepada semua peringkat isi rumah lah pengguna. Dan mahasiswa pastinya akan terjejas jugalah.
mahasiswa mendapat duit dana untuk pembelajaran, mungkin daripada ibu bapa mereka sendiri ataupun mungkin daripada pemberi beasiswa yang menaja. So kalau pemberian wang saku perbelanjaan pendidikan ni tidak dinaikkan, contoh ni pendapatan kepada pelajar lah kan, 3 elemen tadi pendapatan kepada pelajar dalam konteks beasiswa yang diperoleh ataupun dana yang disalurkan oleh ibu bapa kan untuk perbelanjaan mereka. Kalau tak naik, for sure dengan keadaan kos hidup yang meningkat, ini yang memastikan membebankan mereka lah. Dan mereka ada tugas tersendiri, iaitu memastikan mereka boleh memperoleh ilmu ataupun degree kan, ijazah untuk kegunaan mereka pada masa akan datang. So kalau boleh kita tak nak mahasiswa ataupun pelajar-pelajar ini terjejas dengan keadaan kos hidup. Pastinya mereka akan terasa juga sebab kos hidup kalau mereka tinggal di luar kolej, mungkin harga barang adalah sama seperti harga barang untuk orang lain kan. Betul. Kalau tinggal dalam kolej, mungkin harganya lebih murah sikit sebab mungkin universiti ada inisiatif untuk pelajar di dalam kolej menu rahmah contohnya kan, harga yang lebih murah boleh dibelanjakan oleh mahasiswa. So dalam konteks ni mahasiswa perlu memahami seperti mana yang pengguna tadi, memahami situasi dalam keadaan krisis begini, mereka perlu berjimat cermat. Okay. So gunakan apa yang telah diberi oleh kerajaan, contohnya diskaun pas pelajar kan, buku diskaun, pakailah apa-apa saja, gunakan apa saja yang diberikan oleh yang telah diberi oleh kerajaan untuk mengurangkan kos perbelanjaan mereka lah. Begitu juga dengan pengangkutan kan, mereka nak berjalan dari satu rumah mereka ke atau daripada rumah hostel ke kolej, gunakanlah pengangkutan universiti kan, artinya percuma kan, mungkin ada sedikit amount lah fee yang tidak tinggi kan. Kalau mereka lambat bangun contohnya, jadual bas pun dah lalu kan. So mereka terpaksa pula guna Grab. Grab pastinya akan lagi mahal. So ini adalah corak perbelanjaan lah. Mahasiswa perlu berhati-hati, mereka perlu cakna lah dengan keadaan sekarang ni, dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Mereka perlu memastikan bahawa perbelanjaan mereka itu cukup untuk mereka menampung kehidupan. Oleh itu, pastikan setiap perbelanjaan itu perbelanjaan yang minimum kan. Apa-apa subsidi, kemudahan yang ada, gunakan. Internet boleh gunakan dekat library contohnya kan. Pembelian buku, mungkin boleh dapatkan buku yang diskaun. So perkara-perkara tersebut sebenarnya boleh dilaksanakan, dilakukan oleh mahasiswa lah untuk mengurangkan beban mereka. Selagi mereka tidak mendapat peningkatan dalam pendapatan, scholarship, kalau itu bantuan oleh pemberi beasiswa, itu lagi baik lah. Biar apa pun mungkin dia nak bagi duit saku yang lebih banyak pun okey juga kan untuk mereka. Tapi dalam keadaan tiada peningkatan pendapatan, mereka kena pandai berbelanja, mencari alternatif yang terbaik. Jangan ikut pempengaruh influencer ni. Kadang-kadang ada pempengaruh yang mempengaruhi pelajar kan, untuk berfashion yang lebih hebat kan. So ini sebenarnya menggalakkan perbelanjaan yang tidak semestinya. Dan satu perkara lain yang saya nampak pelajar boleh atau mahasiswa boleh lakukan ialah mungkin boleh bekerja secara gig ekonomi. Saya semasa saya belajar di peringkat ijazah sarjana muda dan juga sarjana, saya bekerja sambilan. Sekurang-kurangnya kita dapat meningkatkan
duit saku kita kan. Juga melalui pengalaman tentunya Yang kan. pengalaman. So bagi saya pelajar ni boleh bekerja untuk meningkatkan pengalaman mereka, bagaimana memahami situasi bekerja itu sendiri kan. Selain dapat duit untuk menampung perbelanjaan mereka juga dapat pengalaman bekerja. Bagaimana nak berinteraksi dengan masyarakat, dengan majikan dan sebagainya. So saya rasa banyak cara lah mahasiswa boleh menangani masalah kos sara hidup ini. Yang paling penting mereka memahami keadaan apa yang berlaku dan bagaimana mereka boleh mengubah corak perbelanjaan, memastikan bahawa pendapatan mereka ada itu boleh menampung perbelanjaan mereka dan mereka boleh hidup dengan selesa. Itu yang istilah kos sara hidup. Boleh membayar kos ataupun harga yang perlu dibayar untuk mengekalkan kehidupan yang selesa. So mungkin pelajar ni bila Prof menyentuh tentang corak perbelanjaan itu mungkin dia terkait juga dengan gaya hidup mereka. Mungkin sebelum ni tak ada kopi yang berbayar tu. So mungkin boleh lihat semula. Okay, dari segi fashion dan sebagainya mungkin mereka perlu mengekang sementara. Okay, mungkin tunggu sehingga dah bekerja dah ada pendapatan sendiri. Sebab pendapatan mereka daripada beasiswa ataupun daripada ibu bapa. So itu antara aspek yang mungkin mereka perlu pertimbangkan bagi kehidupan yang lebih selesa. Okay. Ya, sangat setuju. Makan pun tak boleh nak pergi restoran yang fancy-fancy. Mungkin betul. apa yang adanya. Mungkin saya ingin tambah dari segi bantuan. Mungkin setengah universiti mereka menawarkan bantuan zakat kepada pelajar-pelajar. Right? Terutama macam UKM setiap semester kita ada bantuan zakat. Dan bagi pelajar sebab kita tak nak mana-mana pelajar belajar dalam keadaan yang lapar dan sebagainya. Saya yakin di setiap fakulti ataupun setiap universiti mereka ada unit hak ehwal pelajar, right, yang mana boleh membantu mengenai isu ini. Okay, jangan sampai ada yang tak makan affected belajar, right. Dan juga kerajaan juga ada KPT melancarkan gerobok rezeki. So gerobok rezeki ni whereby pelajar boleh dapatkan makanan secara percuma ataupun perlu membayar hanya sedikit. Sedikit sajalah kan, kita panggil commitment payment lah kan. So itu antara salah satu inisiatif bagi memastikan pelajar-pelajar kita ini tidak terbeban dan tidak terkesan sehingga menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Kita tak nak itu berlaku. Right? Okay, jadi kita banyak kita bincangkan dengan Prof pada hari ini. So Prof, terima kasih banyak-banyak atas kesudian dan perkongsian Prof yang saya rasa sangat signifikan, sangat membantu kepada pendengar, penonton bagi memahami isu tentang kenaikan kos sara hidup dengan lebih mendalam. Jadi daripada perbincangan ini kita dapati banyak elemen yang mempengaruhi tentang kos sara hidup yang akan tentunya memberi kesan kepada keselesaan isi rumah ataupun masyarakat secara keseluruhannya. Dan bagi menangani isu ini kita tidak boleh harapkan pada kerajaan semata-mata, perlu juga ada sinergi di antara isi rumah dan semua memainkan peranan yang penting. Right? Tak boleh kita rely sahaja kepada let's government do. Kalau government tak ni, kita tak boleh nak attack 100% and let government do everything. It should come from us as well. Alright. Jadi bagi anda yang ingin mendalami ilmu ekonomi dan pengurusan kewangan dengan lebih lanjut, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia sentiasa menjadi wadah terbaik untuk melahirkan pakar-pakar pada masa hadapan. Jika anda ada sebarang persoalan atau isu-isu yang hendak kami kupaskan, mungkin anda boleh tinggalkan komen di ruang komentar. Anda soal, kami bahaskan. Sehingga berjumpa lagi. Selamat menghadapi cabaran ekonomi yang tidak menentu ini dan semoga semuanya dalam keadaan sejahtera. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih Dr. Nazat. Assalamualaikum. Selamat petang.